Okey, kali ni aku nak pergi bercuti bersama anak-anak dan isteri. Tapi bukan pergi camping lah, aku nak pergi layan outdoor je kan. Channel aku pun tak khusus untuk camping saja, apa-apa saja aktiviti outdoor. So kali ni aku nak pergi Genting Highland. Aku ada driver ni, ada muka dia kena bawa kereta. Okey, kita sekarang sampai dekat Batang Kali. So kita pergi speed mat je. Nak pergi Genting, tak boleh makan kat atas tu 100%. Bankrupt kau mah. So beli barang makan. Kalau ada dapur, bawa ada dapur kan. Bolehlah masak-masak sikit-sikit, masak burger ke apa ke. Tidak tumpur kau mah. Teh tarik pun RM6. Okey, dari Batang Kali tadi kita dah sampai ke Nampak dah. gondola lama. Ni gondola lama. Hari tu tak jalan. Yang kita tanya itu Yang ni jalan pula. Dia ada hari dia lah. Korang nak tengok tak dekat mana tol Genting Highland? Sekejap lagi aku tunjuk. Lepas je daripada rock block tu sampai sini. Ni lah tol dia. Tol Gotong Jaya Entry. Tu dia, siapa kentut? Jangan pandang saya, aduh, bau dia power gila. Tengah makan nasi lemak, tiba-tiba hidung tersumbat. Bukan sebab selsema bro, tapi bau kentut masuk ke otak. Kentut bukan salahku, perut bergas, tak boleh tunggu. Kalau tahan, nanti meletup. Biar lepas ada yang senyap, ada yang macam trompet. Okay, kita dah dapat kunci. Jom kita check in. Korang tengok kat sini macam Switzerland tu, tapi bising lah. Kentut bukan salahku, perut bergas, tak boleh tunggu. Kalau tahan, Kita dah dapat parking, kita dah dapat kunci rumah. So kita nak check in lah. Perut dah memulai-mulai. Nak merasa pengalaman berak di Genting Highland. Untuk hari pertama. Check it out. Check it in. Okey, aku dah dapat parking. Kali ni aku menginap di Iron Diamond, Home Horizon punya management. So setiap suite studio ataupun apartment satu apartment satu parking free. Beginilah suasana. Beginilah suasana di Iron Diamond. Okey, aku akan menuju ke Tower 2. Ni apa peluk-peluk jantan dengan jantan ni, gay ke apa? Baik, ada durian. Dah sampai. Tingkat 22 weh. Okey, dah sampai. Apa pun tak nampak.
Kentut bukan salahku. Okey. Bilik berapa pula ni? Okey, ni dia bilik aku. Bilik studio shoot lah, bukan apartment. By Horizon Homes 22201. Bau adik tengok adik. Okay, complete. Ada 2 tilam ekstra untuk anak-anak aku. Sila aku yang tilam ekstra, mereka duduk atas ni. Nice. Ada tisu, Ada apa lagi? towel, pipe, Towel part. Ini tempat berak. shampoo, body wash. Okay, selesa untuk satu family. Nanti aku letak description dekat bawah macam mana nak order, nak book. Order pula, ingat apa? Shopee je. Okay, dia bila duduk dekat tempat tinggi, tempat bertekanan tinggi kan, dia opok ni jadi jadi nak meletup. Apa benda lah abang? Roti pun kembung. Macam aku juga. Abang perut buncit. That's true. Orang tu kat luar, dia punya kabus dah macam dinding. Nampak? Ni kabus tau, bukan dinding. Tak nampak apa. Tinggi. So aku boleh pegang dinding ni. Ni kabus tau, kabus. Ada masa nampak belakang ni rasa aku bukit dengan ada macam pencawang. Jom kita relax-relax dulu. Malam kan aku nak pergi Hard Rock Cafe kalau berkesempatan. Okay ya, tadi aku tunjuk apa kabus kan, macam dinding kan. Ni kabus dah berlalu sekejap, baru nampak view, baru hilang dinding tadi. Baru nampak. Baru aku nampak view. First World dekat sana, Amber Court pun belah sana. Aku ingat ada 2 bed bujang, tapi dia bagi tilam, cadar, tilam ekstra satu lagi untuk anak bongsu aku ni, anak sulung, ayah dengan mak king lah. Silap apa? Silap caturan, tapi selesa. Bilik ni tak ada masalah. Family aku sebab pernah pergi camping, so cara hidup susah tu tak ada masalah. Bolehlah tidur bergelimpangan macam tidur kat kampung. Okay, studio shoot Horizon Homes. Kita masak nasi dulu kat sini nasi mahal. Nasi goreng ayam RM28. Baik kita masak. Sekejap.
Sejuk tapi best. Esok pagi. Ngam. Roti bakar. Kang Asal. Tengah syok mengeram. Boleh pula mem gerak suruh makan nasi. Tak mau makan nasi tu. Mengeram tu lagi kenyang boleh makan. Tidur hotel pun macam camping juga. Aduh. Tapi bukan aku nak cakap lah, makanan quite expensive dekat apa, dekat Genting ni. Macam ni makan pun dah sedap lah. Nasi goreng ayam pun RM25, RM28 kan. Teh tarik RM6. Air yang sedap-sedap tu belah-belah RM1 lah. Bukan nak merongot pasal apa harga, tapi memang mahal kan. Duit banyak tak ada masalah. Jom makan dulu. Okay, sekarang kami nak menuju ke Hard Rock Cafe. Weh, apa yang tak nampak weh? Dah macam Switzerland lah. Okay, daripada aku punya bilik nak ke Hard Rock, jalan dia complicated sikit. Kalau korang tak erti, memang sesat lah. Oh, Grand Majesty dekat atas tu. Dekat atas sana, tingkat 50. Tingkat 50 Hard Rock Cafe. Suasana berkabus. Okay, ni rock shop. Rock shop yang pertama. Hard Rock Cafe tingkat 50, bye. Lain dia. Sekarang tingkat 50. Korang tengok dia punya button. Nampak? Jadi jakun je. Yalah, dekat Ipoh mana ada bangunan 50 tingkat. Hospital Ipoh pun 8 tingkat je. Sekarang aku dalam Hard Rock Cafe. Yang band yang perform ni pun member juga daripada Ipoh. Support dia orang. Okay, hari ni apa? Esok last band Holy Snake main. Aku bersama dengan Abang Moon. Bassist Holy Snake, bassist Ninja Basker. Okay, kita datang support. Bateri mana? Bateri biasa. Ni Syam. Syam Hidayu, Holy Snake. Semua dia lah. Chosen pun dia. Caesar. Okey, dah habis dah lepak Hard Rock. Jom kita balik bilik. Kita tengok Mama masak apa. Hard Rock ni macam kat London tu, macam Switzerland pun ada. Kabus always. Mengikut kata band boy, dah berapa hari tak nampak matahari.
Saya sudah sampai bilik. Saya nak tidur. Letih pergi Hard Rock. Letih pergi Hard Rock. Tengok lah besok lah kita boleh tengok view kat kawasan sekeliling. Sebabnya daripada tadi kabus lah. Aku tak nampak apa. Tapi syok. Layan sejuk lah. Okay lah. Kita jumpa esok pagi. Bye-bye. Hai, good morning. Dah pagi dah. Dah pukul 9.30. Kejap je masa berlalu. Nanti 9 lebih boleh check out kan. Minum dulu. Kat sini kalau boleh bawalah teh ke kopi. Minum pagi-pagi. Sebabnya kalau nak pergi breakfast kat bawah tu, nombor 1 sejuk, nombor 2 terlalu ekspensif. Boleh tahan jugalah dia punya ni kan apa, harga. Tapi kalau kau banyak duit okey je, boleh je nak minum kat bawah tu. Nasi goreng RM25. Apa semalam aku cakap, teh tarik RM6. Yang mana yang air sedap-sedap tu mau belah-belah RM1 kot. RM9. Aku nak bagi tengok view kat luar. Nak terbang drone pun tak boleh sebab terlalu kabus, terlalu tebal. Kalau fly drone pun mungkin drone aku tak balik. Kabus tebal tu. Tunjuk korang kabus lah. No. Dah macam dinding. Dah ni kabus. Aku bercakap pun keluar. Keluar asap. Gila. Bawah tu tempat parking kereta pun tak apa nak nampak. Syok pula main hembus-hembus. Berasap bila aku cakap kat luar. Kejap So itulah pemandangan kat sini. Tapi pada aku okey je. Nama pun tempat sejuk kan. Itulah dia punya keadaan. Makan lu. Sementara nunggu burger masak. Nak try pergi rooftop tengok ada apa kat atas. So kena tipu, tak boleh naik atas sebab kad ni untuk satu kad untuk setingkat je. Ni keadaan dekat luar. Kabus tak habis je. Okey, jam hampir pukul 12. Aku dengan anak-anak pun dah siap-siap nak check out. Jom kita kemas-kemas dan siap-siap terus check out. Hantar kunci, ambil balik deposit. Lepas tu aku nak terus ke UiTM Kuala Pilah. Nak hantar anak aku yang sulung tu. So kita orang ni sambil-sambil lah kan. On the way nak pergi Kuala Pilah tu. Aku pun
ambil kesempatan lah untuk bercuti, short vacation, Kan malam. Okey, kita dah nak check out 11:30 pagi. Sebelum waktu puncak lagi susah kan, lift apa semua nanti jadi crowded. Parking nak keluar nanti pun crowded. Baik kita keluar wild sikit lah. Nak makan kat Kalau anda menginap di Iron Element, anda boleh sarapan pagi di Kompas Cafe. So anda nak kena biasakan diri dengan penempatan. Kalau tak tahu koordinat, memang boleh sesat. Ya, kita punya tempat parking. kita naik ni sebenarnya kan. Okey, barang-barang semua dah masuk dalam bonnet. Jom kita check out. Nak kena hantar access card dekat lobby. Okey, aku dah keluar daripada Iron Element. So aku sekarang dekat Grand Iron Majestic. Dia macam galeri punya tempat lah. Okay, kalau korang nak tahu, ni lah Amber Court. Amber Court ni banyak cerita dia. Korang cari sendiri lah kat YouTube, kat TikTok kan. Okay, semalam aku tidur dekat sana, Iron Element. Kalau cuaca okey, biasanya nampak bangunan memang cantik. Cuma kabus tebal lah. So kabus tebal dia tak, view building tu tak apa nak nampak. Ini jalan nak pergi ke Iron Element. So Hard Rock Cafe dekat sana. First World patah balik ke sana. Okey, aku berhenti dekat satu spot menarik. Boleh nampak macam kerajaan langit tu. Cantik Okey, Amber Court dekat atas tu. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Iron Element, Hard Rock Cafe kat atas tu, tingkat 50. Okey, kita isi minyak dulu. So aku just a short vacation je lah. Sambil aku nak hantar anak aku balik ke Kuala Pilah UiTM. So aku tidurlah satu malam kat Genting. Tak adalah nak jalan sangat. Nak pergi theme park pun tak sempat kan. Theme park pun bulan tahun 2026 harga pun naik juga. Tahun lepas RM65, tahun ni RM88. Banyak beza pun, RM88 seorang. Inilah
Sky World. Dia dah tak macam dulu dah. Dulu ramai orang berpeleseran dekat luar ni. Sekarang dah tak ada. Tak ramai kan. Orang pergi tempat lain. Set kuning. Ya. Pikachu. Ini suara-suara jerita. Main. Tu timpak tu. Okey, Alhamdulillah, tamatlah percutian 2 hari 1 malam aku bersama anak-anak dan isteri. Short vacation on the way, nak menghantar anak ke UiTM Kuala Pilah. So aku pun menginaplah di sini dan keesokan harinya aku pun terus ke Kuala Pilah. Okey, tak apa, kita jumpa lagi di YouTube yang akan datang. Jaga setiap individuality dunia.